kita berkumpul, sahabat yatim siap siaga, pendakwah muda dengan ilmu dan pengalaman demi dunia akhirat. Hebarkan sayap perjuangan seantero dunia, seru yang baik cegah kemungkaran dengan tangan atau lidah, dengan hati yang mendoakan. Sahabat yatim, kita bertemu, berukhuwah dan bertukar fikiran. Kita pemimpin, pendakwah muda yang mewarnai masa hadapan. Kita sahabat, walau ada di mana jua, terus berbakti menabur jasa. Kita pemimpin, memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi. Pendakwah muda penuh berhikmah, sampaikan dariku walau satu ayat. Di sini kita berkumpul, sahabat yatim siap siaga, pendakwah muda dengan ilmu dan pengalaman demi dunia akhirat. Merasakan di alam barzah jasad di dunia, selama ini diceritakan, aku merasakan di alam barzah jasad di dunia. Kita mengaku bahawa baginda Nabi SAW adalah kekasih kita, tetapi mengapa kita tidak mahu membaca mesej-mesej baginda Nabi SAW? Kita boleh beli handphone harganya 1,000 lebih, tapi kita nak beli Sahih Bukhari yang harganya RM50, tak boleh nak beli. Terus berbakti menabur jasa. Kita pemimpin, memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi. Pendakwah muda penuh berhikmah, sampaikan dariku walau satu ayat. Walaupun di mana kita ada sahabat,